Ini satu soalan ni. Okey, saya terfikir apabila saya membuat perpaduan ni bersama dengan Kementerian Perpaduan, dia sebesar Minggu Perpaduan Zon Tengah ini. Okey, bagaimana pandangan dan tugasan kementerian juga untuk melibatkan komiti-komiti OKU ni, Ustaz? Sebab kita hanya fikir, kadang-kadang orang fikir, oh perpaduan ni kalau kita pergi mana-mana event pun hanya orang normal je, kita ketepikan mereka-mereka ni. So bagaimana pihak kementerian sendiri, mungkin mereka tidak ramai yang mengenengahkan untuk bersama-sama dengan program. Tapi kali ini kita ada baru-baru tadi yang YB datang kan, kita ada sambutan tarian daripada autism. Kita juga ada pengacara kita yang di bawah tu adalah daripada yang kurang upaya ataupun yang kurang sempurna, tapi mereka punya bakat yang tidak apa kata orang tu dipetikan kan. So bagaimana pihak kementerian sendiri terhadap mereka-mereka ni, Tuan? Okey Tuan, terima kasih Tuan. Saya pertama sekali saya mohon maaf lah kerana saya terlupa nak raikan rakan-rakan kita yang kelainan upaya yang ada di hadapan hari ini. Saya juga mengambil kesempatan yang sangat dengan rendah diri mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Azmi dan rakan-rakan kerana pada hari ini telah memberikan satu dimensi baru dalam sambutan Minggu Perpaduan di Zon Tengah ini, kerana kita bersama-sama dengan rakan-rakan kita dalam golongan kelainan upaya. Sesungguhnya kalau kita melihat, kementerian memang sentiasa memberi penekanan, cuma kita tidak dapat melaksanakan secara jelas dan juga besar-besaran kerana kita tidak ada pengendali yang hebat macam Tuan Azmi dan rakan-rakan yang boleh menyatukan golongan rakan-rakan kita yang kelainan upaya. Sebab kalau kita melihat dalam perkara 8 Perlembagaan Persekutuan pun dia menyatakan kesamarataan ataupun kebebasan sama rata dalam masyarakat warga negara Malaysia. Jadi kita tidak boleh sama sekali meminggirkan rakan-rakan kita yang kelainan upaya ini. Jadi ini adalah batu loncatan dan satu turning point yang kita lihat sebagai satu inisiatif yang sangat baik yang dilaksanakan oleh pihak Tuan Azmi dan rakan-rakan, dan insya-Allah kita akan teruskan kerjasama ini bagi memastikan setiap ahli golongan masyarakat kita dari pelbagai lapisan, pelbagai kategori, pelbagai kebolehan dapat menikmati apa yang dilaksanakan, faedah yang dibawa oleh kerajaan kepada setiap warga negara Malaysia yang berdaulat ini. Okey, kita juga ada di sini di sebelah kiri saya, kita ada bersama program Dapur Digital. Dapur Digital ni sebenarnya daripada Kementerian Perpaduan Negara. Saya rasa Yayasan Siswa, Yayasan Sukarelawan Siswa. Sukarelawan Siswa. So kita kena meraihkan mereka juga. Betul. Kan? So bagaimana kelangsungan dan keterlibatan mereka terhadap program begini harus diteruskan, dan pihak NGO sekurang-kurangnya memberi peluang pada mereka untuk dapat mereka juga mengukuhkan juga ekonomi mereka. Bagaimana, Tuan? Ya, saya setuju sangat, Tuan. Di bawah kita, di bawah agensi kementerian ini pun ada salah satunya adalah Yayasan Sukarelawan Siswa, yang mana terdiri daripada graduan-graduan universiti yang menjadi sukarela dalam menggembeling tenaga, memberikan bantuan tenaga, buah fikiran kepada masyarakat. Tak lupa juga kepada rakan kita di sini, Dapur Digital, dan satu inisiatif yang sangat baik yang mana kita akan kekalkan kerjasama ini, dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan adakan dengan lebih besar skalanya berdasarkan keberadaan kita berkecukupan peruntukan dan keadaan ekonomi sekarang. Dan kita faham ramai dalam golongan masyarakat termasuk diri saya yang terkesan dengan situasi di Asia Barat, dengan kenaikan harga barangan dan sebagainya. Dengan adanya Dapur Digital ni dapat membantu golongan yang kurang bernasib baik, dan juga kita pun akan cuba mencari peluang-peluang yang baru untuk melibatkan sama-sama dengan pihak Tuan Azmi, dengan rakan-rakan kita yang lain, supaya hasrat ini bukan bersifat touch and go ataupun bersifat one off. Kita akan jadikan dia sebagai satu amalan yang berterusan. Walaupun kalau tak mampu kita buat secara besar-besaran, kita buat seperti mana yang ada pada hari ini di peringkat Zon Tengah, dia meliputi beberapa negeri. Sebab dalam orang kampung saya selalu cakap,
Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal terus. Ya. Kita cuba buat setakat mana yang kita mampu dengan kekangan yang kita ada. Setidak-tidaknya rakan-rakan yang datang pada hari ini pulang ke rumah masing-masing bercerita kepada sahabat-sahabat, cerita kepada jiran-jiran bahawa inilah program, inilah perpaduan negara kita yang seharusnya kita laksanakan setiap hari dalam setiap falsafah kehidupan kita. Kita sebenarnya bersatu padu. Paling tidak pun tuan-tuan dan puan, paling minimum perpaduan dalam kalangan diri tuan-tuan dan puan sendiri, daripada otak kepada jantung, kepada tangan, kepada organ untuk bergerak. Dia memerlukan perpaduan, kesepaduan di antara pemikiran dan juga perbuatan. Itulah perpaduan dalam diri kita. Kemudian kita kembangkan dengan rakan-rakan yang lain. Dengan caranya, bagaimana kita semua diajar dengan kesopanan dan kesusilaan. Kita fikirlah benda-benda yang baik-baik, kita cakapkan ungkapan benda-benda yang baik-baik. InsyaAllah benda yang baik akan sedap didengar dan tidak akan menyinggung, mengguris hati dan perasaan. Sebagai contoh, macam saya nak jumpa Syekh Riza, saya nak ambil gambar dengan Syekh Riza kononnya. Saya tekan cakap, Syekh, saya nak ambil gambar dengan Syekh. Mungkin akan mendatangkan kemarahan daripada dapat seping gambar langsung tak dapat. Tapi kita bercakap dengan Syekh, saya nampak cantik hari ni, bolehkah saya bergambar dengan Syekh? Bukan cakap 1, 5 pun boleh. Itu caranya kita fikir yang baik-baik, cakap yang baik, sebab fikiran yang baik menghasilkan perbuatan, percakapan yang baik, insya-Allah. Sambal, oh sambal warisan Melayu, dari dapur nenek turun ke cucu. Pedas menyengat, manis menggoda, setiap rasa penuh cerita. Sambal hijau dari negeri sembilan, dengan cili muda rasa tak tertahan. Sambal merah klasik penuh gaya, Kelantan Terengganu pun ada cara. Sambal kita, sambal Malaysia, dari utara ke selatan, semua rasa. Kaum Cina, India, Iban Kadazan, semuanya cinta Sambanu tiada sempadan. Sambal bilis, ranggup menggoda. Sambal petai, wangi bertenaga. Sambal hitam dari Pahang tercinta, masam, manis, rasa luar biasa. Di Sabah ada sambal tuhau, Sarawak pula dengan sambal belacan baru. Johor punya sambal kicap, pedas, manis, cicah sate sedap. Sambal tempoyak Perak punya cerita, dengan durian rasa luar biasa. Sambal geset dari negeri Cik Siti, pedasnya halus meresap ke hati. Sambal untuk kita kenal-kenal sambal-sambal warisan. dan budaya. Untuk belajar sambal Mali yang tak tahu boleh tahu. Malaysia ni dia memang terkenal dengan masakan tu mesti kena ada cili. So kalau tak ada cili tu memang orang kata lemau lah kan. So bila ada cili tu rasa memang ada pun. So dekat Malaysia ni ada macam-macam sambal. Sambal hijau, sambal merah, sambal apa lagi? Sambal belacan lah, sambal mangga lah, macam-macam sambal. So kalau siapa-siapa yang nak datang rasa sambal, sini adalah tempat yang paling sesuai untuk kita makan rasa sambal-sambal yang datang daripada pelbagai ceruk di Malaysia ni. Pedasmu hangatkan keluarga. Sambal Saya kami Sabah sebelah belakang. Saya capai kami daripada Sarawak. Saya daripada Sabah. Dah 10 tahun dulu aku nak buat program inovasi cita rasa sambal ni. Perpaduan guna. Sudah tahu Sabah. Waktu saya datang ni nak pergi pada luar Saudi Arabia. Kami pun nak mau sama sertai. Tak apa kalau gitu terjun jalan kita pula pada sini. Tak ada jalan sekedar jalan-jalan.